Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Keamanan yang kita rasai pada hari ini ialah hasil perjuangan perjuang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata perpatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nurfira Safia binti Syah Nizam dari sekolah SKLKTP Keraton 8 daerah Rompin, Pahang, Darul Makmur. Kod sekolah saya ialah CBA 8024. Saya berumur 12 tahun dan berada di dalam darjah 6. Hampir semua orang mempunyai hobi masing-masing. Dengan bangganya, saya boleh katakan yang hobi saya ialah membaca buku. Saya mempunyai beberapa koleksi buku cerita di rumah saya. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang pendidik. Oleh itu, saya banyak meluangkan masa dengan membaca buku sama ada di rumah atau di sekolah. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan dijual di tengah pekan. Wahai semua, mari dengarkan bicara buku saya sampaikan. Tajuk yang saya akan bicarakan pada hari ini ialah Askar Pejuang Keamanan. Buku ini diterbitkan oleh Shining Star Publication yang beralamat di Pulau Johor pada tahun 2015. Buku ini telah dikarang oleh seorang penulis yang bernama Nurhaina Syafiah. Buku ini mengandungi 40 halaman buku surat. Sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut mengenai buku ini, izinkan saya bercerita tentang ciri-ciri yang menarik pada buku ini. Antara ciri-ciri yang menarik pada buku ini ialah buku ini mengandungi ilustrasi gambar yang menarik. Di samping itu, tulisannya juga besar dan jelas. Selain itu, buku ini tidak terlalu tebal dan boleh menarik minat murid-murid untuk membacanya sehingga habis. Dalam buku ini, dia menceritakan tentang kerjaya inspirasi yang memperkenalkan kerjaya kepada murid-murid. Apa yang menarik pada buku ini ialah buku ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Wafi yang menjadikan kerjaya datuknya sebagai sumber inspirasi. Untuk pengetahuan semua, dalam buku ini Datuk Wafi merupakan seorang bekas tentera darat yang berpangkat sarjan yang pernah bertugas semasa zaman menentang komunis. Pada waktu itu, Datuk Wafi telah menjadi ketua pelantun untuk menyerang pengkalan komunis dan telah berlaku pertempuran yang amat dahsyat. Pasukan tentera telah menangi peperangan itu kerana serangan telah dilakukan semasa pihak komunis sedang berlehat di bawah pengkalan kemah. Wafi mendengar cerita datuknya dan berasa amat takjub. Di dalam sanubari hati Wafi, tekad untuk menjadi wira seperti datuknya pada suatu masa nanti. Dalam buku ini juga dapat memberi pengetahuan yang mendalam tentang tingkat pangkat dalam pasukan tentera yang bermulanya dari prebet, lain-lain pangkat, pegawai, seterusnya pangkatnya tertinggi iaitu general. Pengajaran yang boleh kita dapati semasa membaca buku ini ialah kita hendaklah menghargai pengorbanan wira-wira seperti tentera, polis dan lain-lain. Selain itu, kita juga perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita di masa hadapan dan memupuk semangat patriotik. Akhir kata, semoga bicara buku yang saya telah sampaikan tadi menjadi sumber inspirasi buat semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.